Solidariti dan bantuan kemanusiaan pantas ASEAN memainkan peranan penting dalam menyokong usaha pemulihan Myanmar susulan gempa bumi dahsyat yang melanda negara itu pada 28 Mac lepas. Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Media di bawah Kementerian Penerangan Myanmar, Dr. T. Datin merakamkan penghargaan rakyat Myanmar kepada negara anggota ASEAN atas tindakan pantas dan sokongan yang tidak ternilai. Ketika sesi pleno Forum Media dan Kumpulan Pemikir ASEAN China pada Jumaat, beliau berkata kerajaan Myanmar dan organisasi sosial bekerjasama bagi memastikan proses pemulihan daripada bencana alam itu dapat dijalankan secepat mungkin dengan bantuan antarabangsa yang tersedia. Beliau yakin bantuan yang diberikan mencerminkan semangat kekeluargaan sejati di rantau ini serta nilai peradaban yang kongsi bersama. Pada 28 Mac lepas, Myanmar dilanda dua gempa bumi kuat iaitu gempa bumi berukuran 7.7 magnitude di wilayah Sagang diikuti gegaran kedua berukuran 6.4 magnitude di kawasan selatan yang meragut sekurang-kurangnya 3,600 nyawa selain menyebabkan ribuan orang cedera dan ratusan lagi dilaporkan hilang. Bagaimanapun menurut T. Datin, walaupun rakyat Myanmar sedang berusaha sedaya upaya memulihkan keadaan, bantuan tambahan masih diperlukan. Sehubungan itu katanya, Myanmar amat mengalu-alukan sokongan berterusan daripada masyarakat antarabangsa untuk proses pemulihan dan pembinaan semula kawasan yang terjejas akibat gempa bumi.